Fan One Piece, kau sabar jap. Fan One Piece, kau sabar jap. Kau jangan nak scroll lagi. Sabar dulu. Kalau kau bukan fan One Piece, tak apa, kau scroll je. Tapi kalau kau fan One Piece, kau dengar ni dulu sampai habis. Sebab sekarang ni hari event One Piece, atau lebih tepat event Netflix One Piece. Ini memang sempena nak mempromosikan One Piece live action season 2 series yang akan mula ditayangkan pada Netflix. Pada 10 Mac ni dekat Netflix. Okay, kalau kau nak tahu event dekat mana, event ni dekat Pavilion Bukit Jalil. Bukan Stadium Bukit Jalil. Jangan nanti datang-datang sana, mana tak ada pun. Bukan, dia dekat Pavilion Mall Bukit Jalil. And then tarikh dia pun jangan salah, tarikh dia adalah pada 4 Mac sampai 8 Mac. Sekejap je, dia tak lama. Okay, daripada hari Rabu ni sampai hari Ahad. Jangan datang sebelum, jangan datang selepas. Nanti mana tak ada pun sebab dah terlepas. Jadi sekejap je. So make sure tepat tarikh dia tu, 4 sampai 8 Mac. Okay, kalau korang tertanya lagi, ada apa kat sana, ada benda menarik ke? Sedangkan Luffy pun pergi ke Grand Line tanpa mengetahui apa-apa. Dia pun datang sana tanpa spoiler, tanpa surprise. Korang pun pergi je, angkat je kaki korang pergi ke event ni tanpa mengetahui apa-apa. Sebab for sure, macam mana Grand Line kat cerita tu kata men-surprisekan Luffy, kat event kat sini pun nanti dia akan surprisekan korang. Pastinya ada benda-benda yang menarik lah kan. Ada aktiviti menarik, ada hadiah menarik, ada ada duit raya. Nama pun bazar. Nampak event dia bazar Grand Line. Mesti ada makanan yang best-best, boleh berbuka puasa kat sana. Surprisekan diri korang. Jangan fikir pasal apa yang ada. Datang je, asalkan korang minat One Piece, korang mesti enjoy. Okay, aku pun akan datang kat sana. Okay, jumpa korang kat sana.